Ada orang tanya, dia dah ada page syarikat dan dia belum ada lagi page peribadi, personal branding dia. So dia tanya, perlu ke buat dua-dua atau fokus satu sahaja? Baik, jawapan saya ialah kena buat dua-dua. Sebab apa? Yang pertama ialah zaman sekarang ni di media sosial, manusia ikut manusia. Manusia percaya manusia. Manusia dia lebih dekat dengan manusia berbanding brand. Betul, kadang-kadang banyak brand yang ada manusia kat dalam tu. Dia hire content creator ataupun founder tu sendiri yang buat content. Tetapi page tu sendiri ada nama brand. Page tu sendiri nama syarikat. Dia jadi macam kering. Dia jadi macam okay, fine. So orang tak ada rasa related dengan brand tersebut. Jadi apabila kita menggunakan nama kita, kita menggunakan image kita, wajah kita, kita bina personal branding kita di media sosial, kita lebih dekat dengan audience, kita lebih rapat, kita lebih mesra, dan orang lebih selesa untuk follow orang lain. Orang lebih selesa untuk percaya dan dipengaruhi oleh manusia juga. Jadi itu psikologi manusia lah. Kemudian di dalam media sosial pada hari ini pun memang begitu rupa dia, kan? Kita lebih boleh relate, kita boleh faham, kita boleh kaitkan apa yang berlaku dalam individu tersebut dengan diri kita sebagai penonton. Jadi apa yang nak ditonjolkan apabila kita buat konten personal branding? Antaranya ialah, pertama sekali kita kena ada definisi diri. Definisi diri ni maksud dia kita punya standpoint. Kita nak bermula di mana, kita nak orang kenal kita sebagai apa niche kita. Jadi kita kena clear dari sudut definisi diri kita. Kita buat statement tentang diri kita, dan kita clear kita sebagai apa di media sosial. Dan macam saya sebagai pemimpin naratif Melayu Islam, maksudnya saya ulas isu semasa, saya angkatkan sesuatu naratif berdasarkan Melayu Islam, dan pada masa yang sama juga saya adalah coach personal branding. Saya bantu orang yang mahu buat video di media sosial, membina pengaruh, buat video dan membina pengaruh di media sosial. Itu saya punya niche, saya punya definisi diri saya. Jadi kandungan saya mestilah menggambarkan image tersebut, menggambarkan identiti tersebut. Jadi itu satu, kan? Saya menjawab soalan, perlukah ada dua ataupun pilih salah satu? Jawapan dia adalah kena ada dua-dua, tetapi jangan syarat mestilah maksudnya kalaulah yang brand syarikat tadi tu, bisnes tadi tu dah ada sistem dia, dah tahu dah konten apa nak buat, dah ada staff yang handle, jadi kekalkan. Dan kita tak nak, kita buat dua-dua dalam keadaan dua-dua tak tercapai maksud, dua-dua kita tak boleh nak handle. Jadi kita kena ada team, kita kena ada perancangan konten untuk kekalkan yang dah hidup. Dan apabila kita buat page yang baru, personal branding, kita mula dengan satu video setiap hari. Dan tips yang saya cakap tadi ialah berkenaan dengan definisi diri kita. Kita bina definisi diri, kita bina niche kita, kita define kita nak jadi apa di media sosial, kita nak orang kenal apa di media sosial. Jadi apabila kita dah ada definisi, barulah kita membuat konten yang selari dengan identiti kita yang kita dah tetapkan tadi. Banyak lagi tips saya nak kongsi. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like dan subscribe, dan boleh komen soalan sekiranya ada soalan yang berkaitan. Assalamualaikum.